Hai orang Batu Pahat dan Johor. Saya Daniel dari City Ambulance. Kau nak tengok tak peralatan apa yang ada dalam ambulans kami? Jom. City Ambulance dilengkapi dengan pelbagai peralatan kecemasan untuk digunakan kepada pesakit yang menaiki City Ambulance. Oksigen bertekanan tinggi disediakan untuk diberikan kepada pesakit yang mengalami kesukaran bernafas atau kekurangan oksigen. Patient monitor disediakan untuk memudahkan urusan paramedik memantau vital sign pesakit. Ia termasuk tekanan darah, bacaan nadi dan bacaan oksigen dalam darah. Stretcher utama yang ada dalam ambulans City boleh dilaraskan kepada tinggi, separuh dan rendah. Ia bagi memudahkan urusan pemindahan pesakit daripada katil pesakit ke stretcher City Ambulance. AED atau Automated External Defibrillator pun City Ambulance sediakan dalam ambulans kami. Ia bagi memudahkan urusan paramedik jika pesakit tersebut mengalami jantung terhenti. Trauma bag ataupun beg kecemasan turut kami sediakan dalam City Ambulance. Dalam trauma bag ini, kami juga turut menyediakan dressing set, gam-G, bandage. Semuanya tersedia untuk tindakan pantas di lokasi kecemasan. Selain itu, City Ambulance juga menyediakan scope stretcher. Ia memudahkan paramedik untuk memindahkan pesakit dari kawasan yang sempit. Tambahan lagi, spring set turut kami sediakan. Ia bagi menyokong anggota mangsa yang patah ataupun terkehit. Ia juga dapat mengurangkan lagi kesakitan kepada mangsa dan mengurangkan kecederaan kepada mangsa sewaktu pemindahan. Ini City Ambulance dalam proses menyediakan mesin ventilator mudah alih untuk kegunaan pesakit dan masalah perasaan yang kritikal. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan keupayaan rawatan semasa memindahkan pesakit dari satu hospital ke hospital yang lain. City Ambulance sentiasa bersedia dengan kelengkapan yang terkini dan pasukan yang terlatih bagi memastikan keselamatan pesakit terjamin. Untuk menggunakan perkhidmatan City Ambulance, hubungi kami di talian 012 633 8024.